Okey, dah siap pasang dah dekat motor ni. So kita try buka guys. Cantik ah. Dah ada warna merah, guys. Assalamualaikum guys. Okey, projek hari ni abang nak tukar abang punya meter ni. Abang nak tukar dia punya stiker dalam tu. Dia panggil apa? Digitizer ke apa? Abang nak tukar digitizer tu sebab motor abang ni NVX V1 dia dah jadi sunburn dah meter ni. So abang tak pastilah sebab apa jadi sunburn ni, tapi yang pasti abang memang jarang sangat abang parking tengah panas motor ni. Kat rumah parking bawah garaj, pergi office parking bawah garaj juga. So macam mana dia boleh jadi sunburn abang tak tahu. Mungkin dia punya stiker digitizer tu tak berkualiti ke apalah, tak tahu. So cuma sekarang ni abang nak tukar balik dia punya digitizer stiker tu. So sebelum korang tukar tu kena beli stiker. Abang beli dalam Shopee. Satu set harga RM9.30 saja. So sekarang ni rasanya dah makin murah kot. Sebab abang buka tadi tengok RM8.30 satu set. Dia sekeping untuk filem dan dua keping lagi tu untuk warna guys. So alalang abang nak tukar apa ni filem tu, terus abang nak buat warna guys. Dia ada warna dia dekat RPM yang 78 tu dia akan jadi warna merah. So korang tengok lah nanti. Alright. Okay, ni motor abang ni. Kalau korang nak tengok abang pasang cover set ni, Blue Movie Star, abang order daripada Indonesia. Dia punya ni untuk Aerox. Kat sana tak panggil NVX, dia panggil Aerox. So abang dah tukar cover set Aerox. Dia punya seat apa ni, dia punya casing apa ni, pelapik seat ni abang dah tukar juga yang Aerox punya. Memang cantik lah. Kalau nak tengok cara abang pasang cover set ni, korang boleh tengok dalam channel. Dekat description tu dah ada abang punya link video cara pasang cover set NVX V1. Lepas tu abang dah tukar side mirror ni, side mirror yang macam ni. Nampak kemas lah. Ok, so hari ni projek abang. Ni dia punya filem dia, filem untuk digitizer. Yang kat dalam tu filem ni lah rosak. Filem ni rosak, kita akan buang, ganti yang baru. So sambil-sambil tu abang beli terus yang warna ni. Dia akan tukar warna lah. Macam ni RPM. Dia akan, bila yang ni warna hijau, tengah kuning, orange dan merah. So yang merah ni mungkin yang RPM yang paling tinggi lah. So dia kalau kita nak terang, kita kena tampal dua keping stiker. Dua keping stiker. So kita tengok macam mana meter abang jadi macam mana. Dia jadi macam tu guys. Dia jadi putih ni. Dah jadi putih dah. Bulan 7 hari tu, sekarang ni bulan 9. Bulan 7 hari tu sikit je dekat mileage. Sekarang ni bulan 9. Baru 2 bulan dia dah merebak dah. Aduh, tak nampak apa. So susah lah nak tengok mileage ni untuk kita nak bajet apa ni, servis minyak hitam tu. Dah tak nampak dah mileage. Nasib baiklah speed ni nampak lagi. Ok, so sekarang abang akan buka semua ni.
buka semua untuk abang nak buang dia punya meter dalam ni. Okey, so jom kita mulakan. Okey, mula sekali kita akan buka side mirror ni. Side mirror jangan keliru guys. Ini ramai yang rosak habis track dekat sini sebab salah pusing. Nak senang untuk kita ingat, dia ke dalam guys. Kita untuk buka kita kena ke dalam. Yang ni pun kena ke dalam juga, ke dalam. Untuk nak ketatkan keluar. Okey. Kalau ni untuk nak buka ke dalam. Yang ni pun ke dalam. Ingat macam tu je. Untuk kita nak ketatkan keluar. Maksudnya pusingan tu keluar daripada motor. Yang ni pun keluar daripada motor. Ramai. Memang ramai lah. Abang sendiri pun kadang-kadang pun keliru juga. Macam tu guys. Right, so kita buka cermin dulu. Okay, untuk nak buka dia punya cover set untuk lampu depan ni, macam biasalah ada skru sini 3 biji. Lepas tu kat sini, kat sini satu, tak nampak. Ni satu. Okay, so kita buka dulu dah. Kita buang dulu ni. Okay, so jomlah. Okey, lepas kita dah buang 6 skru. 1 2 3 4 5 6. Ini ada satu ni bukan skru, dia macam klip. Dia macam klip ni. Kita buang itu, lepas tu kita tarik je. Kita tarik je dia yang depan ni. Kita tarik keluar. Okey. Okey, nak buka bahagian depan ni. Dia ada sini satu, yang belakang ni satu guys. Yang belakang ni untuk yang depan saja, yang belakang. Okey, kita buka dulu. Okey, kita dah buka casing untuk meter ni. Kita dah buka. So kita nak buka meter saja ni. Ada 2 skru kat dalam ni. 1 2. 1 2. So kita bukalah. Ini kita tarik tadi soket. Okey. Kalau tengok kat sini, dia ada lagi skru kat sini ni. Tapi masa membuka cover set hari tu tak masuk skru kot. Okay, tak apalah. Kita buka meter dulu. Okay, masa kita nak buang tadi tu, dia ada 2 macam klip macam ni.
Klik macam tu. Aduh, susah ni. Okey. Nampak tu jangan klik ni. Klik ni duduk kat sini guys. Dia duduk kat sini. Ni. Sini satu, ujung sini satu. Kita kena cungkil dulu klik ni. Klik ni kita cungkil dulu dengan screwdriver yang repair tu. Okey. So kita dah buang lah. Skru-skru kita kalau tak nak hilang lah. Kalau macam abang selalu letak dalam bekas plastik macam ni lah. Tak hilang. So ni dah buka dah. Kita tarik je keluar. Okay, meter dah cabut dah. Okay. So kita akan buka meter ni lah. Tengok kat dalam. Alright. Okay, sebelum tu kita sediakan soldering. Solder, lepas tu ni dia punya timah ni. Atau abang beli ni juga. Ni dia punya apa ni? Rosin plug. Untuk kita nak buka kaki LCD nanti. Okay, so sekarang kita bongkarkan meter ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 skru. Okay. Okay, sudah buka dia punya ni. Nak kena buka ni skru kecil ni. 1, 2, 3, 4. Untuk kita nak akses skru dalam ni lah. Untuk kita nak akses skru dalam ni. Yang ni dah aku dah buka yang ni. Cuma yang ni susah nak buka kalau kita tak buka yang ni. Okay, kita buka dulu. Dia sudah buka 4 biji skru kit ni. Kita tarik je. Tarik je. Okey. Lepas tu kita nak buka board ni. Kita buka board ni ada 1, 2, 3 skru. Kita buka skru ni lagi. Okey. Okey, dah buka 3 skru tadi, tarik keluar je. Okey. So ini kita nak kena buang ni. Kita nak kena buang ni. Guna solder ni, kita panaskan solder ni. Kita buang ni biar ada cair ni. Kita tarik keluar je. Dia punya LCD ni. Okey, sebab kita nak tampal sebelah dalam. Alright. Okay, kita dah buang solder kat sini ni, kita buang dah. Guna solder tadi dengan sucker. Lepas tu kita kena buang gam kat sini guys. Ada gam.
Ni kita buang gam. Kita buang gam dulu kat sini, susah juga ni. Gam dia kuat sangat. So kita buang gam dulu. Memang susah sangat nak buka skrin ni. So abang ambil keputusan kerak je, potong je pin sini, lepas tu yang pin kat sini ni tarik satu-satu. Senang. So abang beli LCD baru guys. LCD baru ni dalam RM16 je. RM16 je. So kat belakang ni abang akan tampal ni lah, tampal ni untuk nak jadikan dia warna guys. 2 keping, tampal 2 keping. Inilah, ni je yang sunburn tu macam ni je. Dia punya stiker kat belakang ni dah apa ni, dah pudar. Bila pudar dia tak nampak lah kat depan ni. So yang ni abang tak pakai lah sebab susah sangat nak buka. Hari tu nak buka memang rumit sangat. So beli je LCD baru. Lepas tu dia punya kaki ni kita cabut satu-satu, buang guna solder lah. So dah settle dah. Sekejap lagi abang nak solder yang ni. Ingatkan mahal LCD ni, murah je, RM16 je. LCD ni RM16 saja guys. So abang nak solder dulu lah. Nanti korang tengok yang dah siap lah. Alright. Settle. Okey, sudah tampal guys. Jangan terbalik guys. So macam ni guys. Kat atas ni dia ada macam mak ni, ada 2. Kat atas ni ada 2 mak. So dia macam ni lah. Dia macam ni sebab dia ada tanda ni kat sini ni. Dia tanda ni ada mak. So skrin dia macam ni. So kita tahu dia punya RPM atas ni, kat bawah ni hijau, kat atas ni RPM tinggi warna merah. So kalau kita letak macam ni, kita pusing tengok, sini warna merah guys. Ni warna merah. Kalau RPM ni betul warna merah, yang lain pun betul lah. Macam tu je guys. Jadi kita masuk kat sini, kita akan masuk kat board, kita akan solder. Alright. Okey, dah siap solder dah. Dah siap solder, nampak okey semua. So kita nak pergi try pasang lah. Nak tengok macam mana. Okey, so jomlah. Okey, kita nak try start guys. Nak try start. Okey, alright. Cantik lah. Okey, kita try start guys. Cantik lah. Okey. So ini minyak jadi merah ni. Jadi merah kat sini sebab kita tampal tadi. Lepas tu dia punya RPM ni sampai sini merah guys. Okey, so dah jadilah. Alright, selesai guys. So kita boleh masukkan semua ni lah. Masukkan apa ni, cover-cover semua ni. Alright. So settle guys. So ada warna ni guys. Dah ada warna dah. Hijau dengan merah ni guys. Ada warna dah. Okey, so abang tak pasti lah macam mana odometer ni dah jadi 1 km balik. Mungkin sebab dah reset kot. Kena apa ni, kena solder tu dia jadi reset ke macam mana tak tahulah. Okey lah. Dah jadi kosong balik. Alright, so jom kita pasang. Okey, dah siap pasang dah dekat motor ni. So kita try buka guys. Cantik lah. Dah ada warna merah, guys. So kita try start tengok. Okey, dah jadi lah semua. Cantik lah. So asalnya meter abang ni dah sunburn. Hari tu tak nampak ni. Dah sunburn teruk benar.
So abang beli stiker warna hitam tu dengan 2 keping stiker warna. So warna hitam tu apa abang tak guna lah, sebab abang dah tukar LCD baru. LCD tu dah ada stiker hitam tu. So kalau korang jadi macam abang juga, tak payah belilah stiker hitam tu, terus tukar LCD je. LCD RM16 je. LCD yang abang pasang tadi RM16 je kat Shopee. Abang akan letak link dekat description video ni. So pada korang yang nak buat macam ni juga boleh, cuma susah sikit dekat masa nak buang LCD asal tu. LCD asal tu susah sikit. So potong je kaki dia, lepas tu tarik satu-satu. Alright. So terima kasihlah kerana menonton video ni. Nanti akan ada banyak lagi video-video yang akan datang lah, video DIY. So jangan lupa lah subscribe channel Adasyuk dan tekan loceng untuk tidak ketinggalan video-video yang akan datang guys. Alright, assalamualaikum.